Kadang-kadang pegawai kerajaan dia buat klaim tak betul. Buat klaim tu orang kerajaan tahulah. Kalau adik kakak tak tahu tak apalah, tak payah tahulah. Klaim tak betul. Pergi 10 batu dia buat 15 batu. Pergi mana lagi? Dia balik Komo. Tapi dia buat klaim kerajaan. Macam-macam cara benda ni. Sah dah duit ni, duit haram. Duit haram kerana kita tipu. Duit siapa? Duit kerajaan. Duit kerajaan duit siapa? Duit rakyat. Kalau kerajaan tu kerajaan Kelantan, rakyat dia 1 juta lebih. Maka duit yang kita ambil tu duit orang 1 juta lebih. Akhirat tu lah 1 juta manusia pakat duk gantung betih kita depan Tuhan ni. Inatan ni Tuhan. Aku nak tutup hak aku. Kerana dia salah gunakan duit aku untuk jadi duit lagu tu bagi kita bila boleh seronok kita berasa. Dia cek mari seronok. Kenapa? Aku buat klaim. Halal haram dulu biasa boleh. Itu peduli gitu, tu kita kata. Kalau peduli gitu makna kalau kena ke kain baju kita pergi pejabat. Bini kata abang surat kotor peduli ya. Kita tak kata begitu. Karena kita nampak tengok surat kotor sungguh mujur dan dia betul tegur. Tapi kalau perut hati perut kotor, apa dia tegur? Bini tak nampak, tok guru pun tak nampak. Kerajaan kotor tak nampak. Jadi mau tak mau kita sendiri tazkiyah, kita sendiri membersihkan diri kita bahawa duit ni duit aku boleh ni gaji baik, elang baik, apa namanya klaim baik mesti bersih supaya aku mempunyai bakat untuk ke syurga. Kerana syurga ni tempat bersih. Hak kotor tak lagi syurga, hak kotor tempat dia neraka. Jadi fikir sendiri.